Kau tahu tak Syed Saddiq ni sebenarnya lurus bendul. Gang, aku tahu korang tak tahu yang aku ni sebenarnya member Syed Saddiq. Aku ni memang schoolmate dan roommate dia dekat RMC, Royal Military College. So untuk pengetahuan korang, ada satu cerita kelakar yang sampai ke hari ni aku ingat pasal Syed Saddiq ni, yang membuatkan aku define siapa itu Syed Saddiq. So ada satu cerita waktu kat asrama dulu. Biasalah bila kita balik weekend, kita datang kadang-kadang bawa jajan, bawa makanan sikit apa semua kan. Dan budak-budak lelaki asrama bila nampak makanan ni, dia akan datang macam nak sikit kan. Dan ada satu kes ni, dia balik bawa makanan, dengar je bunyi plastik tu kan, berkerumun lah. Nak sikit kan. Kau tahu dia cakap apa? Tak boleh, ini mak aku bagi untuk aku makan saja. Ya bro, aku tahu itu mak kau bagi untuk kau, tapi kita nak sikit, bukan nak semua. Bila ingat balik kan, aku rasa benda tu kelakar. Dan aku rasa itulah kau kalau ada satu pendirian tu, kau akan berdiri teguh dengan pendirian kau. Mak aku kata untuk kau saja, jangan share dengan orang lain. Dia maksudnya dia adalah orang yang agak lurus. Bila kita kawan, ada ramai kawan, lagi asrama, kita akan kenal kawan tu, memang betul-betul kenal. Dan aku tahu Syed Saddiq ni memang bukan budak nakal. Kalau dulu kat RMC tu memang dia busy dengan debate dia. So dia memang fokus on debate dia, dan dia bukan dalam kategori budak jahat. Faham tak? So bila dia menjadi YB dan menteri dulu, dengar kes dia yang mana dia dituduh menyeleweng duit, aku seriously tak percaya. Dan aku kenal dia bukan kat RMC je, termasuk UIA pun sama dengan aku. Dan bila dengar benda tu, aku tak rasa itu adalah dia. So bila alhamdulillah hari ni aku dengar yang dia dibebaskan, seriously aku sangat happy. Dan aku rasa yang dia betul-betul apa yang dia selalu cakap, apa yang dia selalu nyanyikan, yang dia memang nak memperjuangkan untuk rakyat, berjuang untuk Malaysia. So hopefully kau terus dengan pendirian kau. Keep it up bro, aku happy for you. Hopefully kau terus kuat untuk memperjuangkan apa yang kau perjuangkan. Dan Iba ada satu kes lagi. Ini aku tak cerita lagi. Daripada kat sekolah tu lah dulu, nampak dia punya kepimpinan nak membela orang tu. Ada satu kes ni. Ini kes ni aku tak tahu patut cerita tak ni kan. Tapi aku rasa aku nak cerita next part lah. Cuba komen kalau nak next part. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.